First time aku dapat job instant Shopee. Itu dia. First time nak buat. Boleh tahan juga besar barang ni. Second pick up aku dekat kedai pancing ni. Okay, second pick up. Ni barang kecil je. Barang pancing. Tempat ketiga aku pick up barang. Ni barang macam household punya barang lah. Okay, ni barang dia besar. So aku dah settle pick up. Jom kita delivery. Okay, sekarang dah sampai kat rumah customer yang pertama. Okay, ni rumah customer yang pertama. Sampai, jom kita hantar. Okay, kita dah sampai kat next station untuk hantar. Ni dekat sini. Okay, jom kita tengok barang dia. Okay, ni barang dia kita nak hantar. Jom kita hantar kat sini. Okay, settle hantar job. Kita pergi ke job yang ketiga. Nak hantar dua benda ni. Alright, let's go. Okay, sekarang aku dah sampai yang tempat yang terakhir. Okay, dekat sini tempat yang terakhir. Dua barang ni hantar kat sini. Jom. Maka berakhirlah sudah instant Shopee delivery aku buat hari ni. Pick up 3 tempat, hantar 3 tempat. Okay. By the way, kalau korang nak beli ni, apa nama benda ni, phone holder yang heavy duty ni, yang macam aku pakai ni. Aku pakai ni dah setahun lebih lah. Memang berbaloi. Sebab apa? Dia ada damper. Lepas tu dia punya material memang padu, memang solid. Korang boleh tengok item ni. Aku letakkan link dekat description kat bawah ni. Korang boleh tekan kat situ. Ada video yang aku dah buat pasal phone holder ni. Korang boleh beli kat situ. Okay. Terima kasih menonton sehingga habis.